Korang mencari kid-friendly homestay bermula RM180. Jom Akak Staycation bawa korang review lagi satu unit under Philhome Malaysia. Homestay ni terletak di tengah bandar KL dan boleh memuatkan seramai 6 orang. Mempunyai satu bilik yang dilengkapi dengan satu katil queen dan baby cot serta satu katil double decker yang siap dengan slide dan mini playground. Dining area dia pula ada TV. So sambil makan boleh tengok TV dan juga main game. Ruang dapur dia siap dengan kitchen cabinet dan lengkap dengan semua peralatan. Ada peti ais, sterilizer, microwave dan mesin basuh. Toilet pula ada satu lengkap dengan baby bathtub dan baby potty. Kalau korang teringin nak main slide, boleh. Tapi pastikan berat korang tak lebih 60 kg, okey? Lagi satu yang Kak Staycation suka, kemudahan unit ni banyak sangat. Antaranya, ada kids playroom. So, anak-anak korang boleh main sampai puas. Buka daripada pukul 7 pagi sampai 10 malam. Main dekat dalam ni pun tak panas tau sebab ada aircon. Lepas dah penat main, bawa anak-anak korang mandi kolam pula. Kolam dia memang besar. View pun cantik. Boleh nampak bandar KL. Korang juga boleh try dia punya aqua gym pool. Kalau ada plan nak buat barbecue, pot barbecue terletak dekat rooftop. So sambil bakar-bakar tu, bolehlah korang layan pemandangan view yang cantik dari atas ni. Pot melepak pun banyak disediakan. Anak-anak pun boleh main chess gegasi ni. Overall, Akak Staycation memang cadangkan korang bercuti di homestay under Philhome Malaysia yang terletak di Skyline KL Pudu. Okay, bye.